nak tanya satu benda aja. Allah bagi kereta kat kita, Allah bagi motor kat kita, tapi tak boleh pergi masjid sembahyang jemaah. Tak malu ke dekat Allah? Ada motor tak tu? Ada. Ada kereta tak? Ada. Waktu azan bunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gamak dia tak pergi start motor dia tu untuk pergi sembahyang jemaah kat masjid. Ni sihat ni, sihat ni. Mata cegak elok, tangan tubuh elok, salli ala sayyidina Muhammad. Kaki boleh berjalan elok, tangan boleh angkat elok walaupun lenguh lepas vaksin booster boleh. Ya Rasulullah. Tiba-tiba didengar azan di talipi. Ish, tak malu sungguh dengan Allah. Tapi berasa tak? Tak rasa. Tak rasa. Ya